Pernah tak anda duduk pusing kepala berjam-jam menghadap skrin kosong, semata-mata nak fikir satu ayat headline yang menarik? Dah cuba macam-macam formula jualan, tapi rasa macam masih tak kena dengan jiwa pembaca. Sebenarnya, cara paling mudah untuk buat headline yang ada hook yang kuat bukanlah dengan memetiknya dari langit, tapi dengan mendengar. Lihat apa keluhan, luahan emosi, komen-komen di media sosial mahupun cerita-cerita yang pelanggan anda sendiri kongsikan apabila mereka mengadu atau bersembang dengan anda. Tugas anda cuma satu, ambil ayat luahan realistik mereka itu dan tukarkan ia terus menjadi bentuk headline. Kenapa teknik ini sangat berkesan? Kerana itu adalah bahasa harian sebenar yang keluar dari lubuk hati mereka, bukannya bahasa pemasaran yang kaku. Sebagai contoh, jika ada pelanggan mengeluh, "Penatlah setiap hari balik kerja kena menghadap jam, sampai rumah dah tak ada tenaga nak masak untuk keluarga." Anda boleh tukar luahan itu menjadi headline praktikal seperti cara sediakan makan malam yang cepat untuk anda yang selalu balik lewat dan tersangkut dalam kesesakan jalan raya. Atau satu lagi keluhan biasa. Dah cuba macam-macam cara urus masa, tapi kerja pejabat tetap terbawa-bawa sampai ke rumah. Tukarkannya kepada 3 langkah asingkan urusan kerja dan peribadi supaya masa malam anda betul-betul terluang untuk keluarga. Nampak beza dia? Headline yang ada hook paling padu adalah apabila prospek membaca baris pertama dan mereka terus rasa, ini betul-betul macam situasi aku sekarang. Bila emosi mereka dah mula rasa dekat, secara automatik mereka akan ada keinginan yang kuat untuk terus membaca ayat jualan anda yang seterusnya sampai habis. Jadi, mulakan dengan mengintai semula ruangan komen atau mesej-mesej aduan daripada pelanggan anda hari ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi dalam episod akan datang.